Satu fakta yang ramai tidak tahu bahawa sebenarnya emas ni sudah tidak disandarkan kepada duit kertas. Faktanya macam mana? Jom saya ceritakan. Kisah ini bermula dengan perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971. Terjadinya satu peristiwa hitam yang memberi impak yang besar kepada seluruh dunia, iaitu pembubaran sistem Bretton Woods. Dengan sistem Bretton Woods, setiap dolar diwakili dengan sejumlah emas di Rizab Persekutuan. Presiden Amerika pada ketika itu, Richard Nixon, telah mengakhiri sistem tradisi Bretton Woods yang mana duit sudah tidak lagi disandarkan kepada emas. Maka sejak hari itu bermulalah era sistem kewangan moden di mana mata wang boleh dicetak sewenang-wenangnya. Mata wang yang kita guna hari ini sebenarnya bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan pasaran. Antara kesan buruk yang berlaku adalah inflasi yang meningkat di mana selepas US dollar tidak lagi bersandarkan kepada emas, ini memberi kebebasan kepada kerajaan Amerika Syarikat untuk mencetak lebih banyak wang tanpa batasan rizab emas. Apabila jumlah wang semakin meningkat, inflasi akan turut meningkat kerana nilai dolar menurun berbanding penawaran barang dan perkhidmatan yang terhad. Secara automatik, perkara ini akan mengibatkan harga barang naik dan kuasa beli pengguna merosot. Sebab itulah, walaupun wang fiat penting dalam urusan niaga harian, tetapi nilainya semakin hari semakin menyusut kerana kerajaan mempunyai kuasa untuk mencetak wang sesuka hati mereka. Para komoditi seperti emas pula sudah terbukti lebih stabil, terutamanya selepas tahun 1971, dan sehingga kini rizab negara masih kekal dalam bentuk emas. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Bagi yang belum ada simpanan emas, boleh hubungi saya, boleh klik bio, saya akan bantu untuk mulakan simpanan emas dengan murah, mudah dan patuh syariah.